Penyokong JRS katakan parti warisan kalah dan gagal dalam pilihan raya baru-baru ini. Betulkah kalah dan gagal? Kalau kita tengok, mari kita tengok satu persatu. Warisan bertanding secara solo. Secara solo, maksud dia bertanding sendirian. Itu pun dapat 25 kerusi. Solo, tanpa gabungan. Baik. Kita pergi kepada JRS. Mereka kata JRS berjaya. Baik. Dalam JRS ada 6 buah parti. Dalam 6 buah parti ini, yang menang kita pecahkan by parti. PGRS hanya menang 23 kerusi. PBS 6. Nah, kalau kita fikir, kalau kita secara detailkan, yang paling banyak parti menang warisan 25. Lepas itu barulah PGRS 23. Barulah PBS 6. Jadi di mana yang kamu kata parti warisan gagal dan kalah? Bertanding satu parti pun boleh dapat 25. Ini bertanding 6 parti. Kalau ikut peratusan dia, 6 parti dapat 29. Lagi gagal lah. Cubalah ni warisan banyak parti. Mungkin sapu habis. Jadi, alamak. Jadi saya nak bagi tahu penyokong-penyokong parti JRS, cukup-cukuplah buat naratif warisan gagal, warisan kalah. Ya. Warisan tak kalah, dapat sokongan. Yang lebih baik lagi, warisan dapat sokongan pantai timur dan juga pantai barat di kawasan-kawasan bandar. Yang memenangkan JRS sebenarnya adalah di pedalaman kawasan ataupun daerah-daerah miskin. Mereka tidak berubah. Yang di bandar, yang pantai timur, buat perubahan sebab mereka yakin dengan jenama ataupun dengan nama parti warisan. Yang di pedalaman, daerah miskin, betul. Itu sebab bila kita kata ada daerah miskin yang dihuni oleh kaum-kaum tertentu, kamu marah. Dan realiti memang betul, daerah miskin. Bukan Hatan cakap, bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang cakap 8 daerah miskin.